OOTD 5.0. Hai, Assalamualaikum. Okay, jadi sekarang kita kat mana ni? Saya dekat RNR Sungai Buloh. Okay, kalau korang nak tahu, kita sekarang ni tengah tutup rehat. Diorang kata beli-beli makanan sikit. Jadi lepas ni kita nak ke mana pula? Lepas ni kita akan sambung ke destinasi kita. Okay, jadi nak tahu lebih lanjut, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selepas perjalanan yang panjang daripada Kuala Kangsar, sekarang kita pun sudah tiba di destinasi untuk OOTD kita yang 5.0 ini. Jadi sekarang Rahim, kita berada di mana? Okey, sekarang kita berada di 3 area di Villa di Shah Alam Selangor. Jadi kalau nak tahu apa yang akan kita buat selepas ni, boleh apa? Let's go. Let's Jom. go, jom. Hai, Assalamualaikum. So, Alhamdulillah hari ni kita dah masuk hari kedua dalam program OOTD 5.0. So, Anis, Jadi, kalau korang nak tahu aktiviti kita selanjutnya, jom. Assalamualaikum. Okey, Nurin. Pandangkan kita dah berada pada malam hari kedua. Macam mana Nurin permainan pasien tadi? Best ke tak best? Alhamdulillah panjang aktiviti hari ni best. Lepas tu bawakan keunikan lain, aktiviti yang tak pernah buat sebelum-sebelum ni. Jadi Yang betul-betul ekstrim lah ya, kata kan. betul ekstrim. Macam apa? Fizikal kita Ya, betul. betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah berakhirnya program OOTD 5.0. Jadi macam mana Cap? Alhamdulillah sangat seronok dekat sini dan yang boleh nampak semua sekarang sedang tunggu untuk balik ya. Okay, jadi kami punya harapan adalah agar para peserta ataupun barisan kepimpinan dan juga senior A40 bergembira atas program ini. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Terima kasih. Bye.